perkara 122B Perlembagaan Persekutuan dengan jelas menyatakan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, hakim-hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Dia pun cakap lagi, maksudnya kuasa melantik hakim tertinggi negara seperti Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan dan Hakim Besar Mahkamah Tinggi terletak kepada, pertama dia kata, PM beri nasihat. Yang kedua, Agung lantik. Yang ketiga, berunding dengan Majlis Raja-Raja. Dalam kurungan, dia kata apa? Bukan JSC. JSC ataupun Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman cuma ditubuhkan melalui Akta 695. Tetapi peranan mereka tidak dimaktubkan dalam perlembagaan. Jadi, cadangan mereka tidak mengikat. Nampak tak, tuan-tuan? Okey. Yang lebih kelakar, status Facebook ni dia tag lawyer. Ni saya nak tanya. Mana pergi lawyer-lawyer yang menyokong Kerajaan Pakatan Harapan ni? Mana pergi lawyer-lawyer yang menyokong Kerajaan Perpaduan ni? Semasa korang angkat sumpah itu, bukankah ada satu terma semasa korang angkat sumpah, korang akan bertindak without fear and favor. Kau kena bersuara menegakkan perlembagaan, kau kena bersuara menegakkan keadilan. Tanpa ada rasa takut kepada siapa-siapa dan tanpa ada rasa favoritism kepada mana-mana pihak. Semata-mata undang-undang, semata-mata kepada undang-undang yang kau junjung dan semata-mata kepada Perlembagaan Persekutuan. Mana pergi peguam-peguam Kerajaan Perpaduan, Kerajaan PH misalnya, terutamanya, mana pergi? Mana pergi? Sebab apa saya cakap macam tu, tuan-tuan? Status Facebook ni dia ada tag lawyer. Dan saya tengok tidak ada diperbetulkan pun. Tak ada yang memperbetulkan apa yang ditulis ini. Ini adalah satu perkara yang salah, tuan-tuan. Ni saya bagi tahu. Saya ulang balik kenapa saya kata tulisan ini salah. Kenapa saya kata? Baik. Saya nak fokus kepada yang dia kata sebagai maksudnya. Dia kata ada dua. Dia letak satu, dia letak dua.